ngam skru ni, tak tahu boleh nak cacing tak boleh. Boleh lah kot. Kita nak sampaikan ke apa ni, kedai tukar tayar. Botak habis dah. Oi, beli baru dah ni. Nak pergi workshop ni, tak sempat. Ingat daripada rumah Tu tu. tak ada, dah order tayar kat depan Tesco tu. Oh. Nak ke sana tak sempat lah. Jadi dia pump ni. Ada ya workshop tu tadi. Yalah. Nak pergi kedai Vespa depan tu. Oh. So dekat Bandar Indah ni, sempat sampai sini je daripada rumah tadi. Dekat Petron tadi sempat pump sekejap. Daripada rumah penuh. Petron memang inilah. Dah botak habis dah. Boleh lah kot Boleh lah kot ni kan. Sampai ni. Berapa? 10 je lah. Masih. Okey, thank you. Okey, saya dah sampai dekat Jalan Pahang. Tempat biasa, kedai Hamsek. Diam tak diam dah setahun aku punya tak servis. Ingat nak tukar tayar je. Kali tu dia check balik rekod lama. Rupa-rupanya dah setahun. Rasa macam baru sebulan dua je tak servis. Tadi masa dekat mana Bandar Indah cari satu kedai, semua tak ada jual saiz tayar Vespa ni. Padahal dia kurang je tayar semua saiz lah. Habis call sini dia kata ada lah. Datang sini lah juga, memang dah botak habis lah. Botak, bucuk semua. Alang-alang sampai kita buat servis sekali. Kedai ni dah bertahun dah, dalam bagian besar dah. Kedai ni Jalan Pahang. Kalau tengok vlog yang tahun lepas pun sama juga. Kedai lama kat sini. Tahun lepas pun tak silap bulan 7. Sekarang dah bulan 8 dah, lebih kurang lah. Jimat lah Vespa ni, setahun sekali servis kan. So hari ni kita buat tukar tayar, servis. Lepas tu kalau nampak tengok dia punya rack tu dah patah kan. Ada nak buat lah. Nanti kita kabel tie je ikat. Lepas tu dengan seat dah terbelah. Dia jahitan dia tu, kita tukar seat. Standby je lah, bayar nanti. Pukul 2.30 dah. Dah siap dah tadi motor tu. Tiba-tiba supervisor datang cek. Masa nak bayar tu, tayar jadi tayar daily pula. DELI, daily kan. Masa kita minta tu tayar Michelin. Yang kawan dia, dia cakap dia sama dia, dia dengar macam daily ke apa, atau bunga lain, pasal semacam je. So lepas tu dia kira, masa nak kira tu buat nombor plate, tukar seat dengan tukar tayar dengan servis. Lepas tu servis, servis kata dia. Servis tak servis, tayar tu lah salah pasang. So sekarang dia tengah buka balik dengan supervisor sekali yang tolong buka kan tayar tu semula, pasang balik Michelin dengan servis lah. Diam tak diam dah setahun dah. Kalau ikut video yang lepas tu punya servis motor Vespa tu dah setahun. Sebab motor pun bukannya hari-hari jalan, jadi tukar-tukar kan, ada motor ni motor tu, jadi tak apa nak apa ni, fokus sangat. Mileage pun gerak tak banyak, cuma tempoh tu dah lama, dah setahun kan. Itulah. So kita tunggu lagi ni. Rasa ni kejap je siap lah. Kita tunggu dekat dia punya showroom ni. Si master 300cc kalau nak beli boleh lah. 300cc
Laju lah kot kan. Okey, dah siap dah. Tayar baru Michelin. Tayar baru dia macam tak baru. Tayar baru, tayar warna hitam kan. Seat baru, cover je lah. Yang ni suruh diikat je, dah patah dah ni. So total 641. Kita balik sini. Tukarnya hitam, debu Michelin 270. Cover seat cover 190. Nombor plate 28. Seat cover ni kalau nak murah beli pasang sendiri je, tapi tak apa. Okey, tu je. Siap servis sekali. Mileage berapa siang? Mileage 460,004. Okey. Tarikh hari ni